Sembang Sinar bersama House of Feeling, kamu join mengembalikan kecergasan dan kesihatan anda. Itu dia daripada Gaya Zakri, Derita Hati, Ku Tanggung Sendiri Biarlah. Itu dia vibe betul. Vibes 11.30 pagi. Baiklah tuan-tuan. Ya betul, dalam jam ini kita ada Sinar Budaya Bahasa bersama-sama Dewan Bahasa dan Pusaka. Tetapi sekarang ini kita nak tengok bola kristal lonjong kita berfungsi ke tidak untuk berikan tafsiran rahsia di sebalik majlis persandingan. Cuba fikir kenapa pengantin perempuan dan mak pengantin biasanya menangis. Itu adalah adegan-adegan selalu kita nampakkan di majlis persandingan. Taman Ara. Mau tak nangis katanya Ibi. Dak pakai duit hantaran pengantin laki bayar tak habis lagi. Lepas ni barang kemas anak beranak masuk pajak gadai bayar kos kenduri. Tu dia. Sementara kiriman daripada anak kota Massachusetts. Yelah, sebelum kahwin mak yang bangun pagi-pagi buat sarapan itu ini. Mak pengantin nangis sebab orang selalu payung dah duk jauh. Poket pun kempis lah sikit. Dah kahwin sendiri mau ingat lah. Betul. Tapi Eva punya berbola kristal lonjong bagi tafsiran lain pula. Eva di Sungai Petani katanya tafsirannya sebab terlalu seronok dapat duit banyak. Almaklumlah bila orang nak balik kan. Salam semua selit-selit duit. Seronok. Berbola kristal lonjong anda pula macam mana ya? Boleh hantar SMS kepada AB. Ini dia bersama Suara Hati Gersang Sembang Sinar.